Ikhlas ini dia ada 3 tahap. Serendah-rendah ikhlas, dia beramal binafsi linafsi. Dia beramal binafsi, dia beramal kerana diri dia, linafsi, untuk dirinya. Maksudnya apa? Kita beramal kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Kan? Mukallaf kan, diberatkan akan amal yang diwajibkan, kita beramal untuk melepaskan kewajipan itu. Binafsi. Untuk apa? Linafsi, untuk diri kita, untuk dapat syurga, untuk dapat nikmat, untuk lepas daripada api neraka, untuk apa? Masuk ke dalam syurga, supaya dalam syurga itu ada macam-macam benda yang boleh kita dapat, kita rasa. Untuk siapa itu tuan-tuan? Linafsi, untuk diri kita. Itu ikhlas tak? Ikhlas. Tapi ikhlas yang paling bawah. Binafsi linafsi. Tahap yang kedua kita nak latih tuan-tuan, binafsi, billah linafsi. Billah linafsi. Untuk Allah, dengan Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Kita solat kan lillahi ta'ala, kita puasa lillahi ta'ala. Dia ikhlas kerana Allah. Ya Allah, aku amal ini, mudah-mudahan aku dapat apa? Dapat nikmat kat sana juga, kebahagiaan kat sana juga. Walaupun billah untuk nafsi, untuk diri. Yang kita ini tahap pertengahan. Ini mereka yang telah sampai kepada maqam mutmainnah. Maqam mutmainnah. Ya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mutmainnah, tahap billah li nafsi. Radiyah, mardiyah itu dah naik satu makam lagi. Iaitu apa? Billah lillah. Dengan Allah kita beramal dengan Allah. Maksudnya apa? Billah itu dia menterjemahkan akan hakikat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kita tuan-tuan nak menahan maksiat. Sebab apa? Sebab maksiat itu adalah yang ada dalam diri kita. Nafsu kan? Nafsu dia mengarah kepada maksiat. Jadi kita tak ada daya nak menahan maksiat. Sebab itulah keinginan dia. Keinginan kita menuju ke arah maksiat. Tiada daya kita nak menahannya.